Awak dulu nang kabubik ke age. Kalau lah kodang hati ku lah banyak masalah orang nang kabubik ke. Aku le siku guru ah. Dia unggun nek pajar ku. Guru. Pandai. Oh padik le mau guru mah. So kodang itu api dia guru mah. Awak kalau jadi dia murid. Lu nak umur menanggung-nanggung. Guru. Salam ke guru ni. Bang. Salam dia tiap gigi lo biar Abdul lagi. Wah, dia tak rasuk. Guru, Duduk bawah. siko guru. Yo. Kau mau siko rumah guru gini. Wah, itu rumah awak ni. Rumah baru, tobik baru. Tobik. Awak adik ke harus buat tobik. Tobik awak ke harus godam. Awak ni cocok je. Di mana cocok ah guru? Duit. Cucuk jadi nelayan. Tak bawa guru cerita. Oh, itu api ambo sedang godam. Kalau nak ketik oh, guna awak situ at bawah. Berarti takik guru dia api godang eh? Oh, ndak. Ndak. Aduh takut japi dia. Api yang takut jawab. Kena murid lah kata. Murid kata tu dah sopan guru ni. Oh, begitu. Ha, ya dia. Adik guru. Skor dua nak? Tadi. Ya. Ayah dia di dukun ke? Hah? Lalu ke turun di rumah apa ayah? Murid tanta lo nyo. Moyan wak nabi le nyo 30. Skor dah guru. Ah, khabar? Murid awak siko tu guru situ. Ya terbalik. Alah. Awak nanya tu guru kena nyo. Ah, murid nyo. Aku mau bek. Oh, apa? Perasaan wak dah enak. Galau wak. Awak mau bek. Awak pasien. Aku dukun, berarti pasien mau bek dukun. Ayo. Ndak terbalik no dak. Pasien ngabatanyo, guru menjawab. Balik lagi ke pasien Itu berarti tanyo itu ada tak sudah ambo. Gitu. Itu. Jadi biku Dak jangan sikut dua lah dak. Ada. Aku dek tompek betapa guru suku bukan guru banyak sedang hampir kepanen. Tak dua nyo. Gubuk dua. Kau tahu bek nak? Topik guru. Ti panjang lah selawe bumi Adam bumi Nabi Muhammad guru apa guru? Sampai ke Jambi. Sampai ke Jambi topik wak. Kayu guru ye. Kayu mudo. Mak kati. Kati wak. Ku ai awak tu. Malah dia kadi bawa dia dukun ni. Aku aden bobek. Aden belum nugiknyo. Acaku laden batanyo kenyo. Tu laden tanyo. Belum. Entah dukun kini kau bobek je pasien. Entah pasien kini kau bobek dukun. Kan kau cerita biarlah. Mutuin lah dukun. Orang kecil padik ni. Sabana padik. Dukun umur 1 dulu. Sekolah dak murid. Guru. Situ duduk. Duduk situ di bawah ada lu. Kau. Yo. Salam lihat nak. Dia salam dia lu. Jangan dulu. Ni kat togak kati. Mengerti kau? Itu togak kati. Togak lah. Duduk sekolah. Awak derajat dari Nangonda harus naik kati. Tak boleh di bawah tauri awak rek. Kau. Iya. Kau apa guru ke? Ikut rumah atau bah ni? Kau rumah awak nang kedua kau ke. Kita nampak betapa awak ke rumah awak. Berarti apa meh? Oh, Alam tapang kamang jadi guru. itu atuk langit. Tok langit. Tidurlah di bawah langit. Tak perlu boleh atuk di kode bangunan ni. Hemat. Hemat. Tak bini cik lain. Berarti tu guru punya sedor ke? Awak ku punya sedur ke sawah-sawah ya.
Aku nak baru bertanam. Aku nak lah tambingin awak punya deh. Aku peralon dia awak buat anggota awak. Iko peralaian kowe untuk yang ke Ancol ni nak. Yo ikut jalan naik Ancol kowe. Kalau ndak ada ko, kau yang Ancol. Berarti lah masuk pre episode di sekolah. Lah, kalau Pak Eki banyak membangun tiku daerah aku je. Mulai dari dam-dam, pelongan ke pelongan, jalan ke jalan, tu jalan tu dia. Tu Pak Eki ambil tu deh. Yo, ya apa makasih ambo ka datang ko yang guru ya. Oh. Kau nampak kan sakit. Ni sakit lah agak lama sikit. 8 tahun sakit. Sampai bagi kakek, akek, kalau basuh di kampung akek, akar. Akar. Akal. Pengone. Pengone. Tak luri leh. Bentuk pengone. Kadang ka nyo bercewek petang. Kadang ka menyebut sayang nyo bagai ka cewek itu sabit cari. Ka menyebut ka apa ka nyebut cinta tak sabit anjing. Begitu nyo. Saking tak lurinya guru dia. Kadang-kadang lidah dia lah nak mobil le cerita. Dia lapor ni awak dia. Kawan dekat rumah tu. Kawan di bawah. Mana kawan dari sini? Mam di rumah. Lah, ya nyopak je lah. Untuk anjing kawan. Oh, begitu. Kawan. Ayo. Anda. Tidak coba du. Yo. Tu sesan talun tu mampir orang sok lere. Ya. Jadi aja lang kini rancak dia guru ya. Ayo kalau nak bubik nama, macam nama kawan jaku? Rezi. 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 Datanglah ke lokasi ke gubuk koko. Bawa Rezi dia ke tempat apa? Buat lihat di situ oh. Ba abonnya kone Rezi dia dek produksi. Berarti nak ke siku deh. Oh ndak, kalau siku ndak bisa deh. Kok kone kami buku kurang mampu ya puak dia bibik wak dia. Ni harus di bawah atuk wak dia. Kau tempat apa di guru dia? Tempat lolok kalau suko. Tempat lolok siku. Ya, nak batuk dia tempat memang aja ni. Kalau lolok ada suko di bawah embun di bawah batu lagi. Boleh Rezi kalau lolok ndak batuk deh. Ndak. Kalau wak bapak ni bagi atuk. Bagi atuk. Berarti tak balik ni. Tak balik. Minum lalu. Hebat itu. Dah itu deh. Nyalah apa-apa minum dah cik lu. Boko berkecil lu. Basuh-basi guru korek kau kan. Kau ya guru. Tu nak ya apa deh nunggu di bar deh. Berarti terpancai aura awak dia kalau minum air tu dia. Luwe apa awak dia nur awak dia dapik dia. berarti keluarkan kejantanan awak itu. Ya jantan awak dia. Kalau paru paru awak dia. Tak lama paru dia lah dia. Oh gitu. Dia sekali mubik Rezi, murid dapik belum. Berarti minum ku malah biar lagi 2 bini dia. Cik, amma bini Rezi jadi bini awak sat dia. Amma. Bini awak tak mau jadi bininya dia. Isway guru. Minum dulu dah. Jadi. Tu hari pertama dia lah. Hari kedua le tampuan tangan murid. Tidak perhatian guru. Tak mau dia berasian. Tak ada. Dia deh. Betul sik, gue lubang sik tu. Betul. Minum. Guru minum. Apa kau ke? Guru minum. Ndak. Guru lah kau duk minum tu. Kau apa ke? Ayo. Itu tunduk. Betul. Awak tunduk ke awak seorang? Ndak. Awak tunduk ke bini deh. Macam kau? Yo. Berarti tanduk sayang ke bini. Itu kalau sayang ke bini, awak harus tunduk. Yo. Betul. Ayo, tak minum. Minum lah le. Minum lama-lama, biar puk. Langsung minum. Langsung minum. Sosok tarui. Le tak. Kau dah ikut aja. Ndak. Kamu aku steril lagi. Mana ni? Gulu cakap. Jadi apa kan nampak perubahan ni kan. Berfikir kini dia murid dia tak. Tiba di rumah boleh kui untuk bini nyalang akan masuk pintu punya. Itu ni murid ini nak. Ya. Mana tahu guru Ya kalau lah mulai awak takut je kena minum tu takut je bini kali dek lah dia. Takut bini pun mau. Ayo. Itu tanda sayang je bini. Tanda tanggungjawab awak ke bini. Kalau sayang bini begitu. Ayo. Takut je bini. Takut je bini. Sekali boleh melawan. Dia tu. Boleh tu adalah langsung kali gitu dia. Campur. Komplit tu dia. Betul. Keterlaluan bini tu melawan otomatis dia lah. Semua zaman lah canggih gini tu beg makin canggih lah. Betul. Tapi tu dia pada lama tu buat pada macam Pulang lah lu bola si Rezi dia ke rumah pak mu.
Bapak tu. Eh, Apa mana kat sawah? Tak. Cukup. Apa bisa je. Dulu lah pulang lu. Pukul Pak Nanti di bedeng jam 3:30. Kalau lebih kalau kurang nak beli adalah. Apa masa piti pukul lain. Pokok je. Kalau PT tu lu usah bertemu. Bubik sang kedua. Aye. Ayolah guru. Alah. Salam guru nak. Alah lupa bawa foto produksi deh. Kok ndak foto jual HP je nak ba? Anda pak ada yang penting nampak dia apa wajah kan. Oh itu. Buat limau, buat doa. Kau tak tahu limau? Yang bisa nyusul yang penting foto bertemu kali. Foto pertama kali, PPT pertama kali kau. PT tu larusan kamu ku nombor 1 je pun. Berarti sebelum masuk pokok agi PT ni. Ayolah. Awak ambil pulang lu ah. Ada. Kalau kamu be pokok tak boleh turut-turut deh. Kau lah aku diri dia ni pertaguan ka guru dia deh. Ngerti ah? Aja sorok-sorok aja ke. Sorok ada pertama kalinya cukup PT. Yang pertama PT tu. PT. Niup guru deh. Apa je dia kan? Kadang nak game PT. Betul ah. Tak boleh ada kalau lu lagi gini. Jadi, kalau apa aku lah mantap rumah. Awak sebut je guru leh. Jangan mudah-mudahan balaku minta. Allah lah. Kalau jawab baik, aman. Kau sikut tempat apa leluang. Betul tuang. Masuk bondel. Kalau cepat jangan macam-macam. Lengkap tiang. Lai. Assalamualaikum. Mana pak ai? Waalaikumsalam. Masuk. Masuk guru? Masuk. Cop. Dia pakai terompang masuk. Nak terempal? Enggak. Kayam. Kayam. Kawak lerak. Kaki kondiak dia. Pakak, duduk guru. Duduk situ. Buku duduk situ. Mana mu Rezi? Awak Rezi mu eh? Lezi. Kau nak kawan Iko guru ni. Nama guru dia. Iyo. kau nama guru? Ikonyo. Bukan nak bobek tu guru. Nak pergi mata eh? Motompik. Nak mulai kabur jalan mai. Lah buntu. Buntu. Kau sorek nampak buku kecil petang. Kau sorek pertama. Kau nak perlu bonek kalau kau bobek ke? Lebih terima lah. Kau nak kedua. Kau. Kau guru. Dia Rezi nama cakap eh. Rezi. Ni awak bertanya cikgu dia. Awak dulu kau bobek aku. Kalau daun keladi untuk bobek Untuk macam dia ke produksi ke kawat ni. nak semakin kata-kata kau awak Memang kata dia tu. Inyo dia bawa tak. Dia mekik meh. Kalau ikut? Belum pisang. Dia nak berbuah. Berbuah setiap pencogian awak dia sok duit dia kan belum inyo dia. Jadi ada selama 8 tahun kau dia PT sekolah ke berarti balik saja. Balik dia. Kau tak balik hilang. Tak balik dia tu ke balik dah. Tak relakan saja. Sudah tu dia panggil dia. Tak. Kalau labu bek ke kau ini gilo dia. Inyo gilu. Awak pasti dia awak. InsyaAllah. Bek ke? Dia paten. Kalau mau itu. Ambil pinggan dia murid. Ya. Pakai baju boleh ya. Kau iya nama guru. Kau nak ai 7 Muaro. Trojo. Ayo. Perlu aku. Aku betul aku. Ayo beda. Nama Rezi gue. Ya. Boleh. Sabar awak dia. Halo tak kan tak. Mau bening air dia guru. Semua. Cuba makan ni Rezi kau dulu. Osa. Itu tak mau okey. Dah dapat apa dia berasul makan. Itu gigi sikit alah dia. Alah. Bongnya pak ya. Alah. Nanti aku ambil dia. Lupa pak. Sana mau produksi dia cakap. Sana
kamu. Dia dah lupa dengan kini ke? Lupa. Si apa Pengonai nama? dia ilan nanti buat pengonai dengan kini. Kini hilang mana pengonai dia? Iya tu. Iya. Iya. Nama panjang Iya Kanak Budu. Sophia. Sophia meh. Hmm. Kau je lah lama je dokek juga Rezi. Lama. Kau siapa kini ku? Kau Rezi kau ke? Siapa kini ku? Kau Sophia kau ke? Kau. Yang kau? Kau ada bentuk-bentuk adanya dokek jantan lain ke? Orang sama kojo je nyo ke? Muka je. Yo. Nah kau? Kau nak Rezi kau awak kau ke? Berapa kilo jarak dan jenyo ni? Itulah dek jauh bare jarak kan. Bare dak ke penia Rezi dia dia. Dak mau jalan dia kan. Dia nyolah jalan tempat dia terulih. Minyak dia tak kerja mau kerja dia terus ya. Lama je nyo agaknya. 8 tahun dah. Kau yalah, kalau dak jubik kau yalah payah kau murid ah. Kau murid ke. Kau ya harus berminum air kau dia ke. Aku ke. Minum dia le supaya nak torang ke awak dia. Lah. Apa tu? Apa nak? Apa tu? Tawan. Bokok kau lah ke pulang kau dia. Celik apa tu? Bentuk konyang ni. Selah konyang ni. Agak tak budu seketik kau ni yang ni. Mana tak peduli nampak dia. Sama Kang Kaloi meh. Ya. Wah, tak budu dah kau ni yang nanti nyo tu deh. Panjang tuannya. Ha? Panjang. Untung aja dan panjangnya. Tuan aja panjang tapi jalan boleh Juga. goli ah. Untung juga. Dia panjang tuan tapi jadi juga. Itu. Tu dia. Kau celik dia. Hmm. Dia gawi ya kasih. Pembuahan lalu gawi kasih. Ini loncik meh. Ya, encik saduk bah. Hmm. Kau je tipe kau ke. Cik satu. Nama racun deh. Ya. Tu. Kau ni racun haji dia. Pati dia kabur-kabur pandangan yang kini deh. Cuma tu lah lama pakai sejak Sajak aku naik apa belum ni? Itu. Lai ka sari optikal bapun. Lendak lu. Kamu apa nak cuma tu di? Gali tip apa? Kilimo. Walah. Dah kacau. Jadi Rezi kini nombor dia je nak Korea tinyo tu. Korea hati. Kalau hati je nak korin endak ini you. Yo. Tapi nyo korin endak. Jadi sama aja nak apa jidaknya gitu. Tapi yang kini dia je nak endak. Mana indah ni nak yo. Hanya nak you kan. Itu ndak datang nak ke rumah itu ye. Itu. Minum dari 7 magur tu. Yo. You jual lah steak nak copik apa steak yang mujarab steak ah. Kat tepi ah, kat tepi. Ni membalik ke Rezi. Datang rumah Rezi so nan 2 hari ke. Dah mau dah sampai ke. Lapak Ndak mobil dia tu. ndak awak datang nak ekor menyu kan. Ayo kalau ndak amonya datang. Rezi Awak datang datang menyo menyo. le. Itu coro. Jak lah pun nak. Macam mana Rezi? Ngik-ngiknya lu, ngik-ngik. Tahan rumah.